Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang di sini di sini. Okey, selamat datang ke Pofok Podcast. Podcast ini dibawakan khas oleh Institut Sukan Negara. Okey, pada hari ini tajuk kita adalah Recovery Ride. Bersama saya adalah dua orang kata orang yang banyak berpengalaman lah kot dari segi recovery. Kita ada Abang Azrul daripada mana? Saya daripada unit fisioterapis. Okey, dan juga kita ada atlet kita adik. Sekarang sedang buat apa sekarang? Ya, sekarang saya sudah bekerja dan juga masih lagi berlatih dalam sukan olahraga. Okey, bekerja di mana tu? Di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okay. Oh, dekat je lah. Dekat je. Mula je. Dan training petang tu terus training. Okey. Okey, jadi berbicara tentang recovery ni sangat rapat lah dengan atlet, dengan fisioterapis. Dan saya adalah Syam, pegawai psikologi ASN, dan mungkin akan memberi sedikit sebanyak input lah kepada fisioterapi dan juga atlet yang ada sekarang. Okey. Bercerita tentang atlet ni tak sentiasa sihat, kata. Tak sentiasanya dia boleh training dengan kuat dan juga sihat lah. Okay, dan mesti ada seketika kita, kalau Usain Bolt pun, Cristiano Ronaldo pun mesti ada injury dia pula, kecederaan dia. Okay, dan mungkin adik mungkin boleh ceritakan sedikit injury yang paling memberi kesan kepada prestasi ataupun memberi kesan kepada pengalaman adik sendiri sebagai seorang atlet tu bagaimana? Okey, untuk adik, kalau diceritakan pengalaman tentang kecederaan ni memang banyak lah, tak dinafikan. Sebab adik dalam sukan olahraga ni memang dah lama sangat. So, kecederaan yang paling adik tak dapat lupakan adalah adik mengalami ACL lah pada tahun 2020. Betul Abang Azrul? Ya, betul. Sebab Abang Azrul adalah saya punya fisio lah. So dapat rapas macam. So memudahkan saya lah untuk bercerita ni kan. Okay, kalau saya tipu mungkin dia tahu kan. Betul. Boleh tambah-tambah lagi. Betul. So yang kecederaan tu lah yang saya tak dapat lupakan lah, sebab saya rasa saya recovery sangat lama. Saya rasa setahun lebih juga. Ya, sebab the most important thing sebab dia boleh lepas kahwin. Betul. PKP pula. PKP pula. Dan dia memang masa lama lah dia recovery. Kaki pula tak boleh bengkok masa tu. Kena paksa pula. So masa tu memang sangat-sangat memberi tekanan lah untuk adik nak cepat keluar daripada pusat rehab tu. So pressure juga masa tu. So yang tu adalah salah satu kecederaan yang boleh memberi tekanan, dan adik hampir lah untuk retire juga masa tu. Fikir 2-3 kali jugalah untuk retire masa tu. So itu salah satulah impact yang besar lah untuk adik. Okay, faham. Jadi masa tu kiranya Abang Azrul ni adalah fisioterapis khas lah untuk adik masa tu. Ya. Dia salah seorang lah yang guide adik. Kalau adik rasa kalau masa tu tak kena paksa, adik rasa mungkin adik takkan dekat sini kot. Masa tu kena semasa latihan lah idenya. Masa gym session masa tu. Gym session. Sebab kalau diikutkan, kalau olahraga ni jaranglah kita nak mengalami kecederaan lutut ACL kan. Sebab kami banyak kepada mengalami hamstring. Kalau ikutkan kalau sprinter ni. Tapi macam adik kena masa tu dekat gym. Masa tu buat power snatch. So kaki adik terkehem macam tu. So adik ada ACL dan juga meniscus lah. Faham. Okay, mungkin Abang Azrul mungkin boleh ingat sedikit sebanyak kecederaan adik ketika itu. Apa pandangan masa tu macam mana? Alright, masa pertama kali saya jumpa dia dengan tongkat semua tu kan. Orang cakap dia dah kenapa kan? Lari straight je. Tapi orang kata tiba-tiba ACL. So bila kita dah dapat tahu, kita buat assessment, kita buat tanya kenapa, bagaimana dia dapat. Dia tengah buat masa yang dia cakap lah snatch lah, masa dia buat latihan di gym. Masa tu mungkin disebabkan bebanan yang kuat ataupun muscle fatigue dah berlaku masa dia tengah buat tu, dan dia bolehlah menyebabkan dia ACL. So bila dah kita yang tu, kita kena tahu yang di mana kalau combination ACL dengan meniscus ni agak lama. And then dari segi teorinya 9 bulan lah. Tapi akan tetapinya masa tu dia baru nak kahwin. Dia minta lagi, orang kata yalah dah kahwin kan. So dia dah prepare well, and then dah dekat tu
kena pula ACL. So terpaksalah kita bagi give and take lah. Maksudnya kita bagi program, dia buat di rumah untuk dia orang kata untuk majlis perkahwinan kan. Alright, betul. kita bagi program and then kita pakai yang teknologi terkini masa tu adalah telefizio lah, maksudnya by video call. So maksudnya dia buat di Kedah. In the same time saya dipantau melalui handphone lah. Kita gunakan orang kata adaptation daripada PKP. Kan? So zaman PKP tu pun kecederaan tetap berlaku. Recovery kena perlu buat. So macam mana yang fizio yang kita kena bagi adalah kita still kena contact dan melalui video call lah untuk kita tengok progression dia betul tak betul dia punya exercise dan sama ada dia buat ke tak tu kan, at least kat situ kita boleh keep lah. And then lepas dia dah settle benda tu barulah kita fokus around 6 minggu. Lepas tu kita push lah kat dia. And then masa recovery, masa dia buat rehabilitations tu kita mengalami banyak masalah lah dengan keadaan dia susah nak dapat bengkok kan, nak bengkok habis masa tu sampai orang kata keluar air mata lah. Orang kata dia nak kena paksa, orang kata dia nak dapatkan duduk atas dua sujud tu kan. So itu that is our target lah, duduk atas dua sujud untuk dia lipat. Sebab dari segi biomekanik of olahraga tu sendiri, dia hanya perlu sampai 120 degrees atau 150 saja untuk larian. Tapi kita as a physio, kita kena cope dia sampai dia functional. Maksudnya functional as a Muslim ataupun yang beragama Islam, duduk atas solat lah, duduk atas sujud. So kita kena dapatkan benda tu. So yang itulah orang kata kenangan-kenangan dia adalah dia menangis lah. Orang kata tengah buat tu dia memang menangis lah. Dia orang kata setiap kali jumpa Husnia, tak nak jumpa abang terus. Saya menangis je. Teringat benda tu. Teringat benda tu. Itulah dia punya ni. Tapi dari segi dedikasi dia dengan dia punya kerajinan dia tu, saya memang respect lah. Sebab tu saya rasa dengan orang kata display yang itu, dari apa yang ada dekat adik ni, benda tu dah beri satu kepuasan apabila dia dapat, macam kita tahulah kan, dia baru lepas adik baru lepas pecah rekod kan. Masa tu yang kata leganya dia dapat pecah rekod lepas dia ACL. Kan kita macam satu, so menjadilah. Menjadilah. Teknik tu kita menjadilah. Maksudnya apa yang berhasil lah kepada saya. Memang saya memang mengharapkan dia dapat something. Bagi dia at least dia dapat orang kata adik akan dapat satu kepuasan. Faham. Kepuasan. Maksudnya dia dapat injury, yang teruk dia dapat pecah rekod. Kan? So dia dapatlah dia dedikasi dia tu. Betul adik? Betul, sebab masa tu pun adik rasa macam bolehkah aku lari macam dulu lepas operate kan. So macam tak yakin juga masa tu. So macam boleh ke ni Abang Azrul buat ni sampai boleh lari lebih daripada tu lagi. So macam thanks to ISN jugalah sebab banyak sangat tolong dari segi recovery semua, sebab sangat berbaloi. Sebab masa tu pun adik sangat bersyukur sebab masa tu tak ada game, masa PKP. Ya, betul. Off-season lah maksudnya. So adik sangat luck lah masa tu. So atlet-atlet lain pun tak ada game. So macam tak ada lah adik rasa sedih sangat tengok orang pergi game. Betul. Ni semua tak ada game. So macam okey lah untuk adik. Okay. Jadi benda tu bukan kepuasan untuk adik je, tapi kepuasan untuk Abang Azrul juga lah kiranya. Ya betul. Sebab sepanjang pengalaman lah dengan atlet-atlet kebangsaan ni, adik salah seorang yang orang kata yang atlet yang mencapai maksimum tahap yang dia dapat capai lah. Sebelum ni saya ada beberapa patients seperti pemain kita punya basketball. Izzati pun masa dia kena selepas dia kena ACL dan dia pergi ke SEA Games 2017 di mana pasukan basketball kita dapat gol. Selepas dia tu, maksudnya kat situ kita rasa macam wow, yes, at least something yang kita boleh bantu atlet kebangsaan untuk dapat the maximum dia punya potensi. So kat situ ya gitu. In the same time, masa recovery ni saya juga berhubung rapat dengan kita punya
sahabat lah daripada sport science. Contoh dia macam kita pernah dengar psikologis kan. Betul. Psikologis masa tu saya Philip siapa? Philip. Ya kot. Philip masa tu kita sebab kita tak nak dia pressure. Faham? Kan? Betul. Sebab tu kita perlukan sokongan-sokongan tu lah. And then in the same time kita juga berhubung kait dengan kita punya strength and conditioning. Itu ni fasa dah nak dekat-dekat dia nak return to play lah. And then dengan coach masa tu coach Bala Betul. so kita bekerjasama buat mesyuarat macam mana kita nak performkan dia sebab masa tu ada beberapa situasi yang menyebabkan kita terpaksa dalam kena buat. Kena buat. Kalau tak kena buat dia gone. Memang down lah. Memang down lah orang cakap. Disebabkan demand sport sendirilah memerlukan Abang Azul untuk berbincang dengan satu sport science team ni macam mana kita nak bantu untuk releasekan lah adik ni untuk training dan juga compete lah masa tu. Betul. Alright, okay. Okey, tadi kita dah berbincang dan juga Abang Azul pun bagi pendapat kan, yang di mana semasa dia handle kes adik masa tu dia banyak berbincang juga dengan sport science team kan. Sebab benda ni kita bukannya bekerja orang kata Lone Ranger lah. Lone Ranger. Kita ada team dalam ISN ni. Okey. Jadi mungkin saya wakil sport science hari ini mungkin boleh bagi input lah kepada pendengar-pendengar kita podcast kita hari ini. Okey, macam mana sport science team boleh bantu atlet-atlet yang sedang di dalam recovery lah. Saya wakil daripada psikologi. Kalau bercerita tentang recovery dari segi psikologi pula, recovery dalam psikologi dia tak semestinya atlet tu injury je. Boleh kata lepas dia kalah game ataupun boleh kata dia lepas menang game. Sebab ketika menang game ni kita tahu arousal dan confidence level seorang atlet tu mesti tinggi. Macam adik mungkin dalam satu temasya tu bermain 2-3 event. Mungkin 4x100, ada main 200 kan. Contoh hari ni main 1 meter, esok main 4x100 pula. Contoh kita ambil keadaan adik 100 meter dia dah pecah rekod lah. Menang. Jadi dia semangat dia tu berkobar-kobar. Confidence level dia tinggi. Jadi kita tak nak dia overconfident untuk event seterusnya tu. Jadi kita kena bagi atlet ni recover supaya mentality ataupun keadaan psychological itu berada keadaan yang optimum lah. Tidak terlalu confident ataupun tidak terlalu down. Okay, jadi sebenarnya recovery dalam psikologi ni bukan untuk orang yang injury sajalah. Tapi kalau saya nak kaitkan sedikit dengan apa yang adik lalui tadilah. Okay, saya faham masa tu pula mungkin PKP kita orang kata bukannya atlet yang terkesan. Semua orang hampir terkesan dengan PKP dan juga COVID ni. Jadi ditakdirkan oleh Allah lah. Adik pula mengalami injury pada masa tu. Masa tu nak kahwin pula bang. Betul. Untuk bagi memenuhi kehendak seorang manusia pula. Betul lah. Jadi, mungkin ketika itu ujian adik pula bermacam-macam lah. Ada segi injury dia mungkin, dia nak kahwin mungkin ada banyak benda yang nak diuruskan lah macam tu. Dan mungkin ujian abang juga macam tu. Macam mana nak memenuhi kehendak adik ni macam tu. Kan? Sebab adik dia pernah tadi dia kata dia ada terfikir untuk retire bersara awal. Kalau tak nampak bang di hari ni. Masa tu lah kita macam dia nak bang tak boleh ni bang. Tak boleh. Macam nak retire lah. Janganlah. Masih lagi panjang. So masa tu lah kita gunakan bantuan daripada kita punya sahabat iaitu bahagian sport psikologis lah untuk bagi dia sedikit orang kata tak payah, semangat lah. Maksudnya dia tengah mental kan. Masa tu yang jadi macam betul lah. Yang seperti mana yang Syam kata tadi. Sebab adik kata olahraga jarang dapat ACL kan. Dia semestinya sebab dia kebiasaannya hamstring. So mungkin adik ketika itu dia berhadapan dengan satu cabaran yang tak pernah terfikir oleh seorang olahragawan lah. Sebab ACL ni jauh sangat daripada hamstring. Dia punya injury tu. Dia pertama mungkin kat situ dia dah ada emotional punya, orang kata zaman sekarang emotional damage orang kata. Keadaan emosi dia agak tidak orang kata tak stabil lah. Dan benda ni pun bermain dengan matlamat dia. Mungkin dia ada matlamat sendiri masa tu. Ada temasya-temasya yang dia nak pergi, yang tak boleh pergi. Yang benda tu yang menyebabkan dia rasa macam nak bersara lah kalau macam ni. Sebab tak nampak dah laluan yang boleh didapat. Okay. Cuma dari psikologi, kalau saya berada di tempat itulah, masa tu saya ada dengan Abang Azrul kan. Apa yang kita boleh buat daripada psikologi ni, kebiasaannya ketika injury ni,
sebenarnya atlet dia akan lebih frust bila dia injured semasa training. Betul, sebab dah training puas-puas, lepas tu dah prepare well, lepas tu tiba-tiba injured dekat training, tu yang akan mental memang koyak jugalah. Lainlah kita injured dekat competition, tu lain sikit dia punya kita dah perasaan. bagi all out kan. Sebab kita dah bagi 100% kat latihan, tiba-tiba injured dekat latihan. Tu yang saya pernah alami benda tu masa sebelum saya pergi Asia Games. Yes. Abang Azrul pernah juga. Abang Azrul juga. Dia juga. Abang ni memang. Saya pun tak tahu kenapa asal nama saya je dekat visio kat Rehab mesti bagi kat Abang Azrul. Saya pun tak tahu, mungkin pengalaman tu. Maybe lah mungkin. Sebab sebelum Asia Games pun saya mengalami injured juga, iaitu ankle. Abang Azrul ceritakan ankle apa yang saya alami tu. Sebab masa tu dan lepas sebulan Asia Games, saya Allah tu bagi rezeki kat saya dapat pingat gangsa pula for my one. Alhamdulillah. Masa tu kalau tak silap lagi 6 minggu kan. Sebulan lah. Sebulan lebih dia nak pergi prepare tu si Sukan Asia. Masa tu orang kata macam dia tengah peak sebab training okey, tiba-tiba ankle sprain. Ketika latihan, bukannya masa tournament. Ni kali kedua, kali pertama dah dia kena tu. So macam okey lah. Sebab sebelum ankle tu, injured ankle tu, saya siap buat personal best lah masa tu. Dah ada matlamat dah. Kira ada expectation lah masa tu. Dah peak dalam masa tu sebenarnya. Tiba-tiba injured. Lepas tu lagi 6 minggu, macam mana alamak, benda ni macam struggle sebab dia dah memang qualified untuk Sukan Asia dan kita nak prepare. So dia punya recovery tu memang intensif lah. Maksudnya kita akan bagi dia pagi petang. So memang kita nak cepatkan proses recovery tu dengan menggunakan modalities lah. Untuk pain management dulu kita gunakan macam contoh ultrasound, kalau tak silap saya ultrasound, lepas tu IT, dan about 2 weeks, and after that kita still maintain dengan conditioning untuk maintainkan dia punya upper body. Then kita fokus selepas 2 minggu tu baru kita akan buat beberapa exercise lah untuk ankle sahaja. Kita fokus pada ankle. So another part kita serahkan kepada Jad masa tu kan. Betul. Masa Jad lagi lah dia punya strength and conditioning supaya dia cover untuk others part, supaya dia maintain dalam orang kata dalam keadaan yang terbaik lah. At least tinggal sikit je lah, tinggal ankle je lah, tinggal kat situ. So Alhamdulillah Selamat dia, sebab kan saya respect dengan adik dia satu je. Dedikasi dia. Betul. So pukul 9 8.45 dia sampai. Saya sejenis awam je datang. Sebab saya risau Abang Azrul ni pergi mana. Saya nak minum kopi. Baru nak siap kopi. Adik sampai dah. Okey ni, kejap. Macam kopi sekejap baru boleh sampai. Saya sejenis yang rushing nak cepat baik punya kaki. Sebab saya tu masa tu fikir sebab nak Asia Game. Dan mesti nak cepat recovery, nak start training balik. Sebab tak nak, sebab olahraga ni kalau hang dah tinggal seminggu lebih, hang punya performance akan down. Fitness hang akan down. So sebab tu saya kalau training pun, kalau macam kita orang ada off season, saya tak berani nak rest. Selalu kan coach akan bagi sebulan rest kan. Saya tak berani. Dalam seminggu tu saya akan pergi jog juga, keep fit je lah. So sebab tu saya tak berani nak tinggal dalam. Pula lepas tu nak Asia Game. So lagilah saya risau sebab game besar. Betul. Takkan nak main-main pergi kejohanan kan. Seorang atlet ni kalau pergi kejohanan takkan sekali dia nak takkan dia tak prepare. Betul? Benda tu. So dia tak nak sebab saya lari pula 4x1 dengan team. Takkan saya nak mengecewakan team. That's why tak nak saya kena bagi 100% juga. Walaupun masa tu saya baru recovery daripada ankle. Sebab ramai yang tak tahu sebenarnya saya baru baik daripada ankle masa Asia Game tu. Sebab tu performance saya dalam 100 meter and 200 kurang memberangsangkan lah orang cakap. Tapi 4x1 saya dapat bantu lah untuk dapatkan pingat gangsa masa tu. Okey, faham. Maksudnya ketika itu Abang Azrul sekali lagi menjadi hero lah. Tak ada. Penyelamat kepada bukan. Kita hanya membantu. Okay, yang mana yang kita bantu. Tapi whatever, kalau misalnya macam contoh kalau dia perlukan kita dan kita kena bagi yang the best lah. Sebab orang kata sukan besar kan. It's not sukan yang kecil. So kita kena bagi whatever yang terbaik untuk atlet kita sekarang. Okay. Faham. Okay, maksudnya yelah macam adik kata tadi, bila dia ada injury ketika training yang ada game yang besar pula tu. Jadi mesti dia dah macam mana pula ni aku nak ni. Sebab tu dia pula bermain dengan dalam event yang
4x100 tadi. Betul, Yang teams. dia orang kata menggadaikan nyawa-nyawa teammate yang ada sekali lah. Betul. Macam saya ada pengalaman sebab saya sukan di bawah jagaan saya sepak takraw. Okay. So bila sepak takraw ni pun kalau seorang injured, betul. satu tim tu dah pening dah. Siapa nak ganti dia? Sebab saya pun ada pengalaman juga. Ada atlet yang 1 minggu lagi nak pergi game. Injured pula. Dia ada tak salah ACL ke, dia ada tear ke dekat dia punya hamstring kot masa tu. Jadi benda tu bila atlet tu tak dapat pergi game, yang dia recover pula dekat sini, tengok kawan-kawan menang emas, menang. Lepas tu keluar negara pula. Keluar negara pula pergi main dekat Thailand pula contohnya kan. Dia lagi mental down. Jadi saya puji adik ni sebab apa dedikasi dia pertama. Dalam psikologi kita sebagai sports science team ataupun medical ni kita boleh bagi servis je. Servis betul. Tapi psikologi atlet tu sendiri pun kena power baca adik ni. Dedikasi, disiplin, semangat dia, motivasi dia. Itu dalam segi psikologi itu perlu ada dalam seorang atlet tu. Mungkin sebab saya dah lama dalam industri sukan olahraga ni, mungkin pengalaman juga mengajar saya benda-benda sebegini. Kalau saya baru je start main, saya pun tak ada pengalaman macam ni, saya pun akan down juga. Tapi disebabkan pengalaman tu lah membawa saya sampai ke hari ini. Faham. So pengalaman tu banyak membantu menjadikan adik ni seorang atlet yang dia ada sekarang ni. Okay, kita berehat sebentar bersama sponsor kita. Okay, jadi kita jumpa lagi. Okay. Okey, kembali lagi kita ke pusingan akhir lah. Kita panggil pusingan akhir. rubber set orang kata. Okay, ke pusingan akhir. Mungkin kita nak berbincang sedikit tentang cabaran lah. Mungkin setiap dari kita boleh bagi tahu apa cabaran dalam recovery yang kita perlu tempuhi, pengalaman lah. Saya mungkin akan pass soalan ni kepada Abang Azul dulu. Okey, untuk dalam dari segi perubatan atau recovery atau rehabilitasi ni, terdapat banyak cabaran-cabaran yang kami terpaksa lalui. Contoh kalau macam adik ni, saya tak kisahlah cabaran dia senang. Sebab dia bagi dedikasi. Ada kalanya atlet tu seperti yang kita dah plan tapi dia tak ikut. Itu masalah yang kita, salah satu cabaran yang kita hadapi. Kita dah plan untuk katalah dalam tempoh 2 minggu dia punya program macam ABCD. Tapi bila kita nak buat secara realiti, dia tak datang. Lepas tu dia ada excuse lah. Lepas tu dia ada isu-isu peribadi. So dia akan menjejaskan kita punya plan untuk recovery dia. Okay. Kat situ saya punya cabaran lah. And then cabaran adalah recovery. Lepas tu kita pula macam physio, as a physio national, kita dapat desakan ataupun pressure daripada bahagian coach. Dia bila nak main, besok dia nak kena demand fight. lah kiranya. Dia demand dia. Contoh macam pengalaman saya seperti sepak takraw. Saya memang sepak takraw pun dah lama. Contoh macam Syahir tengah injured. Okay, bila Syahir injured hamstring, coach nak guna dia untuk Piala Dunia. Kan? Macam World Cup tahun lepas tahun lepas. Tapi alhamdulillah, nasib baik dia ada ketidakhadiran dia, tetapi beralasan macam dia ada urusan dengan office. Office dia panggil untuk buat kerja, untuk sign agreement semua. So terpaksalah kita bagi. Tapi cabaran dia itulah, bila nak start daripada coach dia, bila boleh masuk. Itu adalah salah satu memang demand lah daripada, bukan daripada pesakit, tetapi daripada third party. Coach, manager. Itu adalah benda-benda yang kita rasa macam cabaran kita kena sahut. Okay, kita kena at least kena beritahu dalam 2 minggu dia kena buat. Kalau ada delay, dan kita terpaksa beritahu kenapa delay. Yang itu terpaksalah, orang kata, kita cakap dengan atlet, you need to beri komitmen. Yang paling penting komitmen, supaya proses recovery tu dapat dengan cara yang betul. Bukan yang skip. So bila kita dapat yang betul tu, dia punya orang kata outcome dia tu akan dapatlah prestasi terbaik ketika dia buat latihan ataupun tournament. Kalau dia skip dan automatik dia bila tournament tu dia tak boleh perform well lah. Itu dia punya outcome yang kita buat. So dari segi situ. Tapi kalau dari segi contoh daripada ACL, protokol sendiri atau ACL program yang kita bagi,
Selalunya cabaran-cabaran yang saya rasa yang atlet tak sanggup adalah return to sports punya training test lah. Yang itu di mana kita akan menguji kekuatan dari segi isokinetic test, ALISA test dan beberapa functional test, basic sport activities. Yang itu akan menyebabkan satu cabaran untuk diorang sebab diorang sama ada confident tak confident. Nak buat benda ni boleh tak boleh lulus sebab dia jadi test. Kalau dia lulus, dia boleh return back to sport ataupun return back to training. Kalau dia tak lulus, dan dia kena masuk balik bilik darjah lah. Kena buat lagi rehab tu. So pengalaman tu saya rasa adik memang boleh ceritakan lah macam mana testing yang kita pernah buat. Dan dia punya outcome. Bila dah dapat dia lulus tu, tengok muka dia berseri. Tapi kena tanya dia juga macam mana perasaan dia kan. Macam mana Dek perasaan? Sebenarnya masa tu tak yakin juga sebenarnya masa nak buat test tu. Sebab kita test 3 kali juga. 3 4 kali jugalah untuk buat test isokinetik tu. Sebab adik ambil ACL ni, adik ambil urat tu daripada patella. So memang 100% daripada lutut. Bukan pada hamstring. Kan dia ada 2 kan. So masa tu memang nak buat test tu adik rasa memang tak yakin juga sebenarnya. Sebab adik rasa macam kaki adik macam tak strong lagi. Sebab memang adik punya sukan ni memang 100% guna kaki. Betul tak? Tangan tu guna lah juga. Tapi memang kaki ni memang kudrat adik lah untuk guna masa latihan. So bila adik nak buat test tu adik rasa macam bila tak lepas tu adik rasa macam nak kena buat balik, nak kena back to normal balik. Tapi tak adalah back to normal tu daripada awal. Cuma kena buat exercise yang sama. Tapi exercise yang sama dan memboringkan adik. Berulang lah kira berulang kali dah. Exercise yang memboringkan adik tu. Itu salah satu cabaran untuk saya. Exercise yang membosankan dia. Tak boleh kata apa. Benda tu untuk kita fokus kan. Sebab setahun kan. So bila setahun exercise yang sama je lah. Tapi ada juga yang pelbagai macam Abah Azrul ada pernah bagi exercise kat luar bukit. Adik ingat lagi bukit. So, tu memang bagus untuk adik punya fitness lah. Sebab dah lama tinggal setahun. So memang kita punya endurance semua habis lah. Betul. So nak tak nak memang kena add on dengan exercise dekat luar juga. Supaya adik punya endurance tu ada sebelum adik start balik latihan lah. Sebab bila dah start latihan dengan coach mesti nak 100% 100% dah. Betul. Memang nak kena bagi 100% dekat track dah. So nak tak nak adik kena proofkan lah yang adik betul-betul pergi rehab dengan baik. Kalau adik sikit mistik suruh lompat pun tergagap-gagap. Sebab tu ada juga Abah Azrul ada bagi buat mini hurdle tu untuk lompat-lompat supaya adik lebih orang panggil confident lagi, confident balik lah, confident balik untuk berlari. Sebab dah lama tak guna kaki. So bila nak guna kaki tu rasa macam kekok-kekok. So bila first competition adik tu kan adik ada pergi first competition lepas dah baik dan sebagainya tu. Pergi first competition tu pun walaupun timing tu tak ada lah memberangsangkan. Sebab masa tu pun MSN pun tak sasarkan adik boleh buat timing yang bagus lah. Sebab first competition setahun tinggal. So diorang hanya sasarkan adik dapat berlari macam biasa. Completekan larian tu je. Betul. Tanpa ada timing. Tu pun menang tau nombor 2. Tapi tu ada tu pun 200 meter nombor 2. 100 meter nombor 4 ke nombor 5 macam tu. Tapi timing agak kurang sikit kan. Kurang daripada adik punya season best dan sebagainya lah. So adik rasa masa tu pun adik rasa okey lah. Adik dah boleh berlari macam biasa. So dah tak bye-bye lah Abah Azrul masa tu. Selamat tinggal. Tiba-tiba jumpa balik kan. So yang tu lah antara challenge yang adik rasa adik tak dapat lupakanlah test dengan Abah Azrul tu. Dan itulah membuatkan adik rasa sampai sekarang teringat lagi benda tu. Sampai sekarang pun adik rasa macam jumpa Abah Azrul je tak mau jumpa dia. Macam tu lah. Jadi flashback balik lah. Sebab yalah bila kita recovery, dia bukan recovery kepada fizikal je kan. Sebab macam adik kata dia nak build up balik confidence itu pun ambil masa. Sebab setahun kan, setahun tu dengan membosankan tadi pun. Rutinnya membosankan. Sebab tu masa time tempoh sebenarnya saya akan suruh dia pergi jumpa psikologis supaya dia dapat macam at least tapi tak tahu dia pergi ke tak kan.
Itu kan tanya dia. Tapi rehab saya pergi rehab dia pergi. Tapi Yang bila tu time saya dia rajin. Bila time dia nak pergi macam dia down sikit kan. Dia pergi jumpa Philip sembang-sembang, minum kopi dengan Philip kan. Faham. So lepas tu dia kata yelah. Yelah kan. Tapi tak tahu sama dia dah pergi ke tak. Itu Allahuaklam. Tapi saya tahu bila feedback tu Philip ada cakap lah dia datang. Faham. Cuma orang kata tak adalah serius dia punya dari segi conversation terlalu down whatever kan. Cuma yang tu sajalah. So masa tu bila bincang dengan psikologis dia kata is par but dia masih confident tu biasalah nak starting fire up tu dia memang macam takut kan. So kita kena start build up macam tu. And then at the same time coach masa tu Coach Bala dengan Jad pun helping her untuk dia dapatkan confident and then dapatkan orang kata dia punya larian yang betul lah, teknik yang betul. So itu yang saya rasa macam is a good recovery ni kalau betul-betul sepatutnya adalah teamwork, including physio, psychologist, sport and conditioning, and then coach kan, and terutama lagi doktor yang akan lepaskan dia sebenarnya kan. Whatever is the boss, doktor tu. So whatever kerja adalah kita. Bila teamwork ni is the best result sebenarnya. Kalau kita berbanding pada solo lah, that's my pengalaman lah. Betul. Tapi macam mana pun memang kalau dari segi adik punya case, memang dua case yang orang kata yang back to back punya, orang kata yang high risk punya Tragedi lah. Injury Injury dia tu memang kalau tak perform kau berehat, bye-bye. Itu yang ACL kan. Yang satu lagi tu kau kena perform, kalau tak kesian kat teammate. Betul. Jadi bagi adik recovery tu amat penting lah untuk atlet. Sebab ada orang tak percaya recovery ni bagus. Pergi nasihat sikit dia orang ni mana yang mana recovery tak percaya kan. Betul. Recovery ni sangat penting lah. Sebab once hang injured ACL, tapi dalam masa 6 bulan tu hang tak pi pun physio, rehab, malas. So macam mana hang nak dapat hasil dia kan? Macam mana kaki nak kuat dan sebagainya kan. Kalau hang pun tak pergi untuk recovery tu. So pengalaman adik lah yang adik boleh share kat sini. Adik rasa adik sebagai seorang atlet ni, bila adik dapat 100% recovery pada ASN, itu sangat-sangat membantu adik lah untuk mencapai pencapaian yang boleh orang cakap kan membanggakan lah. Betul. Nampak riak tak kan. Macam tu Jangan lah. risau, kita podcast dia pun. Okay, so adik pun dah bagi pendapat dia dan Abang Azrul pun dah bagi pengalaman-pengalaman dia handling adik ni. Jadi mungkin saya boleh rumuskan sedikit lah. Dari segi psikologinya, yang penting adalah bila atlet ni dia menghadapi injury, dia kena berpijak pada bumi nyata lah sebenarnya. Betul. Dia kena set balik goal dia. Dia tak boleh rush terlalu laju sangat sebab dia kena bincang dengan fisio, dengan doktor. Berapa lama masa yang saya perlukan untuk saya injury ni? Betul. Apa yang saya kena lakukan? Dan yang kedua disiplin lah. Yes. Yang kita dah bukti yang kita dah kat sini ni lah. Ni ada. Bila ada datangnya berpijak di bumi nyata, datangnya disiplin, boleh menghasilkan satu performa yang membanggakan. Yang ketiga, kita banyak sabar. Banyak sabar, betul tak? Adik mesti banyak sabar dalam setahun tu kan? Sabar. Dengar abang sekali sabar, betul tak? Bosan? Dia bosan dengan aktiviti tu kan. Abang mesti kata bila lah perempuan ni nak Itu tak ada lah. Nambah-nambah Itu tak keluar. Itu tak pernah keluar. Dia keluar main lama sikit, biar aku tanya lagi. Okay, so yang pertama adalah berpijak di bumi nyata. Yang kedua, kena set balik goal tu macam mana. Bincang dengan coaches, bincang dengan sport science team. Yang ketiga, kena banyak-banyak sabar. Dari segi psikologinya. Benda ni mungkin tak ada pada semua atlet kan, tapi benda ni kena usaha tanam dalam diri semua orang lah. Bukan atlet je pun lah, manusia biasa pun. Betul. Kalau kita injured ke, kalau contohlah terjatuh, terduduk ke apa ke, tiba-tiba terplank out pula contoh kan, kita kena adjust kehidupan sekarang kita bagaimana. Adjust itu penting. Dan juga yang terakhir adalah support sistem kita.
Mungkin di belakang dia ada family dia. Betul, Mungkin ada suami dia membantu di belakang dia, bagi semangat kat dia. Macam psikologi, macam tengah psikologi ya. Macam dalam sesi psikologi. Siapa dah kita? Okay, betul. Tapi Abang Azul pun sebenarnya memperanan yang penting dalam walaupun Abang Azul mungkin sebagai fisioterapis, tapi sebenarnya Abang Azul pun dah act sebagai seorang support system yang kuat. Sebab Abang Azul bagi dia motivasi, bagi tahu dia cara macam mana dan apa yang dia kena ada untuk dia perform sebegini. Yes. Betul lah. Okay. Nampaknya kita sudah berada di akhir rancangan. Kalau ada apa-apa yang nak dikatakan boleh tak? Panjang sikit je. 1 minit ke berapa perkataan ke? 1 minit pun lama je. Okay, 3 buah saat lah kita ambil. Kita mulakan dengan Abang Azul lah. Okay, untuk recovery ni adalah salah satu benda yang penting. Okay. So tak kisahlah sama ada kehidupan seorang atlet ataupun kehidupan harian seorang insan insan biasa. Sebab setiap manusia ada injury. Kadang boleh kena jatuh motor, betul, kan jatuh tangga, orang kata terseliur masuk dalam lubang, whatever. Tetap dia kena injury kan. Betul. Okay, cuma injury tu disebabkan bukan sukan. Okay. So kalau katalah ada, pergilah dapatkan rawatan yang sesuai. Orang kata kalau katalah ke tradisional, tetap dia kata recovery. Kalau kata dia pergi ke modern atau pergi hospital, tetap pergi dia ke hospital, tetap recovery juga. So benda tu tetap perlu ada dalam setiap kehidupan. Betul. So nak tak nak, recovery is one of our part of life. Betul. Tak kisahlah dia injured ke tak injured, seperti mana Syam cakap kan. Dari segi mental pun dia boleh injured. Dia tengah stres dengan bos. Betul. Lepas tu pun nak kena recovery juga. Recovery mental kena pergi mana? Pulau Pangkong. Pulau Tioman. Healing lah. Sekarang healing. Healing lah. Janganlah. So kat situ lah. Itu part of the recovery kan, as a healing tu. So that is the way lah. That is our life. That's my daripada saya lah rasanya. Okay, untuk adik pula mungkin ada pesanan ke atau untuk junior-junior atlet tentang pentingnya recovery ni sebenarnya, recovery ni. Okay. Saya pun macam Abang Azrul cakap juga tadi, bagi saya recovery ni amat penting lah untuk bukan saja untuk atlet tapi untuk orang yang biasa pun, sebab kadang bila kita mengalami kecederaan, masing-masing tak nak mencari rawatan yang sebaiknya. Masing-masing tak apalah, kita buat rawatan dekat rumah aja. Tapi why not kita try untuk sebab kaki kita nak pakai lama. Betul. Kita bukan kaki je lah, tubuh badan kita ni kita nak pakai lama. So why not kita cari rawatan yang sebaik mungkin, sebab kesihatan ni adalah penting lah. Bukan untuk atlet je tapi untuk orang biasa juga yang di luar sana tu. Macam kita macam adik boleh bagi contoh lah, kalau kita obes, mesti lah kita nak pergi exercise. Betul tak? Pergi jogging, kurangkan kurangkan berat badan lah. Berat badan betul kan. So macam tu juga, macam injured juga pun sama. So recovery ni amat penting lah bagi adik. So rajin-rajinlah pergi recovery kalau rasa diri tu injured. Dengar tu pesanan-pesanan kepada atlet-atlet. Okay, bagi menutup kita punya podcast pada hari ini, kita dah dengar input daripada Abang Azul dan juga kita dah mendengar input daripada adik sendiri, iaitu atlet yang kita boleh kata dah lama dalam industri ini dan banyak pengalaman yang dah kongsikan bersama kita. Jadi saya harap bukan kepada atlet saja, pendengar-pendengar di luar sana, penonton-penonton perform podcast boleh ambil iktibar lah, sebab recovery ni sangat-sangat penting. Anda atlet ke bukan atlet ke, anda perlu recovery. Orang kata zaman sekarang healing. Orang kata. Healing. Healing. Okay, saya akhirkan podcast ini dengan satu kata-kata. Boleh tak? Boleh. Okay. Teruskan. Recovery is not for the weak, it's for the wise. Okay, berjumpa lagi kita di episod akan datang. Assalamualaikum dan goodbye.